السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bersama-sama menyambung perkongsian tafsir yang kita membaca Suratul Alaq. Mudah-mudahan perkongsian ini memasukkan kita dalam senarai orang yang disebut oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan yang mengajar Quran. Allah Ta'ala sebut anak murid dulu, baru sebut tok guru. Walau macam mana sekalipun, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan khairukum, orang yang baik, paling baik di kalangan kamu. Berkenaan dengan Suratul Alaq ini, kita dah membaca sehingga ayat yang ke-8. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan satu sifat manusia, sifat tercela, iaitulah apabila dia merasakan kaya tak berhajat kepada orang lain. Kalla innal insana la yatgha. Manusia ini dia akan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Bila dia berasa dia tak berhajat dengan orang, tak berhajat dengan Tuhan, kerana dia kaya, orang berhajat dengan dia. Takabur dan angkuh. Kerana itulah, untuk orang yang macam ini Allah Ta'ala ugup dia. Inna ila rabbikar ruj'a. Nak sombong apa manusia? Tak berhajat apa? Tahukah kamu akan balik kepada aku semula? Kaya, harta, pangkat, pengaruh, ini semua benda yang akan aku tanya esok-esok. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Jangan berasa sedap kaya, jangan berasa sedap ada kuasa,
Kerana setiap daripada kamu akan ditanya tentang apa yang ada di bawah tangan dia. Orang yang ada PT 1000 tak sama soalan yang Allah Ta'ala akan tanya dengan orang yang ada 100 juta. Orang yang ada kuasa sikit ataupun tak ada kuasa langsung, tentunya lebih sikit soalan dia, hisabnya, banding dengan orang yang banyak kuasa, orang yang ada banyak pengaruh. Sebab itu manusia, ingat sikit. Dia berasa gong, berasa angkuh, tak mempeduli orang nak pakai kengmu saja, buahmu saja. Inna ila rabbika ruj'a, mahu tidak mahu mu akan balik pada Tuhanmu. Bahkan dalam hadis yang banyak, hadis-hadis yang menggerunkan, yang mungkin antaranya mendorong, seperti Sayyiduna Amr bin al-As radhiyallahu an, bila dia nak mati, ini sahabat Nabi, dia ni penglima, dia ni orang yang Nabi kata soleh. Bukan Tok Imam kata, Nabi kata dia soleh. Ni'mal mal as-salih inda ar-rajul as-salih. Nabi kata ke Amr bin al-As, orang yang paling baik, orang yang paling bagus sekali kaya dia, harta dia, ialah orang yang soleh. Dan mu orang yang soleh. Amru ni macam ni, Nabi kata dia soleh masa dia nak mati. Dia kata, aduhai alangkah baiknya kalau aku jadi pengembala kambing saja. Pengembala kambing dah banyak soalan, dengan kambing je, balas dengan kambing je. Tapi cara jadi ketua orang, kepala orang, tahu sudah kau berat lagi. Mungkin dengan kaya, dengan pangkat, kuasa kita ada, kita jadi istirna, kita tak takut ke orang. Allah Ta'ala kata, tak apalah orang, tapi mu bukan berusaha dengan orang aja, dengan aku. Allah mu akan balik ke aku. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Tidak akan berganjak kaki satu orang daripada mahsyar, tak boleh beralih, tak boleh pindah pergi ke lain, sehingga kena tanya 4 soalan. An umrihi fima afnah, tanya tak umur dia, di manakah dia habiskan umur dia. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, tanya pasal pitimah dia, ambil di mana, lepas tu belanja di mana. Wa an ilmihi madza amila fihi, yang keempat tanya tentang ilmu dia, dia beramal ke tak beramal dengan ilmu dia. Semua orang akan ditanya dengan soalan ini, malaikat al-anbiya, nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Maka dan bukan itulah juga di awal suratul Alaq Allah Ta'ala memuji ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala puji ilmu. Dan ayat yang ini, yang ke-7 ke-8, Allah Ta'ala seolah-olah mencela harta. Kerana sebab bila ada harta banyak, orang berasa tak berhajat dengan siapa-siapa dia, yang menyebabkan dia melampaui batas. Cuma digabung jalin pemahaman itu, ilmu adalah penyelamat. Orang yang ada ilmu, kemudian ada harta, maka dia boleh beri manfaat yang banyak harta itu untuk diri dia dan untuk orang lain. Orang yang ada harta macam Abu Jahal dalam ayat kita baca ini, tak ada ilmu, maka jahatnya lebih pada orang lain. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad, an Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu, daripada Abu Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu katanya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ni yang ada berjuta-juta orang ni, kalau nak jadi sikit, ada 4 kategori manusia atas dunia ni. Punyalah ramai, tak tahu berapa ribu juta. Nak jadi sikit, Nabi kata ada 4 jenis manusia atas dunia ini. Abdin razaqahullahu malan wa ilma. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, maka dengan ilmunya
Dia menggunakan hartanya pada perkara ketakwaan kepada Tuhannya. Wa yasilu fihi rahimah, dan dia menyambungkan silaturahim dengan hartanya kerana dia ada ilmu. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia bersedekah, dia berderma, dia bayar zakat kerana dia tahu piti mah dia yang banyak ini bukan hak dia belaka-laka, ada hak orang lain, ada hak yang Allah Ta'ala suruh ke orang lain. Dia tahu mana? Dengan ilmu. Fahaza bi afdalil manazil, maka inilah derajat yang paling tinggi sekali, kaya dan ada ilmu. Wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua, kategori kedua, hamba yang Allah Ta'ala beri dia ilmu tapi tak beri dia pitimah, tak ada harta, basah. Fahuwa sadiqun niyah, dengan ilmunya dia membenarkan niatnya. Yaqul, dia berkata dalam hati dia, lau anna li malan, jika sekiranya aku ada harta, la amiltum bi amali fulanin, akan aku buat seperti mana buatnya yang pertama saat ni, yang ada ilmu dan yang kaya. Aku nak jaga dia, nak bertakwa pada Allah dengan pitimah aku, nak sambung silaturahim dengan pitimah aku, nak sedekah, nak beri pada orang yang perlu aku beri dengan pitimah aku. Kalau aku ada piti, fahuwa biniyatihi, maka itulah niatnya. Fa ajruhuma sawa, maka pahala dia sama dengan yang mula-mula. Yang lebihnya ilmu. Orang yang ada ilmu tak ada harta boleh dapat pahala sama macam orang ada harta dengan niat dia. Tengok orang derma, Allah besarnya pahala derma. Kalau hamba ada, hamba wei. Mengguna dengan ilmu. Wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga, dunia ni dihuni oleh hamba Tuhan yang Allah Ta'ala berikan pada dia harta, namun tak beri pada dia ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, maka dia menggunakan pitimah dia dengan tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak takut pada Tuhannya dengan hartanya. Wa la yasilu fihi rahimah, dia tidak menyambung silaturahimnya dengan pitimah dia. Wa la ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia tidak tahu dalam harta dia ni ada hak orang lain yang Allah Ta'ala suruh ke orang lain, hak nama zakat, nama sedekah. Fahadha bi akhbathil manazil, maka inilah yang seburuk-buruk tempat. Kemudian wa abdin, yang keempatnya, dunia ni dihuni oleh hamba lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, pitimah pun Allah Ta'ala dak beri ke dia, ilmu pun dak beri ke dia, wal a'yadzu billah. Sama dengan lembu, dia agak ke semak je, ilmu pun tak ada, pitimah pun tak ada. Fahuwa yakhud, dan dia pun bercita-cita dalam hatinya dengan berkata, lau anna li malan, jika sekiranya aku ada piti, la amiltu fihi bi amali fulan, aku akan enjoy, jolly macam hak nombor 3 saat ni. Fahuwa biniyati, maka itu niatnya. Fawidruhuma sawa, maka dosa keduanya sama. Wa qala Tirmizi, kata Tirmizi, hadithun hasanun sahih wa huwa kama qala, hadis yang hasan lagi sahih. Ini dunia. Sebab itu iqra' mula-mula sekali, dalam perenggan yang mula-mula, royak lebihnya ilmu, kena cari ilmu. Yang kedua, royak celakanya harta. Kerana bila ada harta, orang boleh menyombong diri, angkuh, sehingga rasa tak berhajat dengan siapa-siapa dia pun, yang menyebabkan dia melampaui batas. Yang menyelamatkan ialah ada ilmu dan ada harta. Ini yang menyelamatkan. Ataupun sekurang-kurangnya, walaupun basak tak ada harta pun, ada ilmu. Ini juga boleh menyelamatkan. Dan menurut jumhurul mufassirin, ayat-ayat yang dibaca sebelum daripada ini yang royak manusia yang melampaui batas kerana dia rasa dia tak berhajat pada orang, dia tak ingat dia akan berjumpa dengan Tuhan esok-esok. Kemudian ayat yang lepas pada ini, Ar-Ra'aita, orang dalam ayat ni ialah Abu Jahal. Ia akan nanti kita akan datangkan kisahnya seperti yang sebut dalam hadis. Firmanullah Ta'ala sama lagi ni, Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, tidakkah engkau hairan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatkan perihal seorang yang tergama
menghalang seorang hamba tatkala dia ingin bersolat. Ara'aita in kana 'alal huda, apakah engkau, hei yang tergamuk menghalang hamba Allah yang hendak bersolat itu, tidak merasa bersalah dan gerun jika sekiranya dia, yakni Muhammad yang kamu halang bersolat itu, benar-benar berada di atas petunjuk Tuhannya, au amara bit taqwa, dan menyuruh kepada ketakwaan, sedang kamu tetap tiga menghalangnya bersolat. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, apakah engkau tidak hairan wahai Muhammad SAW, sekalipun dia yang menghalang orang yang bersolat ini mengetahui kebenaranmu, namun dia tetap tergamuk mendustakan dan berpaling daripadamu. Ayat-ayat yang kita baca ini, ada masanya Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, dan ada masanya berbicara dengan si dia yang kayak gini kita akan royak, iaitu Abu Jahal yang menghalang Nabi nak semayang. Dan yang mula-mula tak percaya Muhammad, mu tak rasa pelik ke kepada dia? Allazi, dia, sebut dia je, dia. Kalau kita tengok, mu tak heran ke penatang tu? Yanha abdan, yang tergamuk menghalang abdan. Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad dengan abdan, hamba, hamba aku. Idza shalla, tatkala dia nak bersolat. Tak pelik ke? Padahal bersolat ni tak kacau siapa-siapa dia pun. Seorang hamba bermunajat dengan Tuhan. Tak ada nak belajar universiti. Orang yang sekat, orang jahat, orang semayang ni, orang yang habis geng jahat orang ini. Sebab itu, apa nama ni, Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, habis dia Sayyidina Abu Bakar dia tengok Islam ni, dia sekat orang sekat tak lewat apa-apa, Sayyidina Abu Bakar wuku-wuku beg nak pergi ke Habsyah. Dak siapa di Habsyah dekat Yaman, jumpa dengan Ibnu Dirinah, Sayyidul Qarah, seorang bangsawan Mekah, betul lah negeri situ, jumpa Sayyidina Abu Bakar. Kata, Bakar nak pergi mana ni, kusang-kusang ni. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tahu Ibnu Dirinah ni saing dia, tokek negeri sama dengan dia. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak raya habis. Sayyidina Abu Bakar kata, aku nak pergi berkelana kerana aku dihalang untuk menyembah Tuhanku di Mekah. Dirinah kata, tak kena banyak. Mana boleh satu orang untuk dihalang untuk buat apa yang dia percaya. Sembahyang tak mengganggu siapa-siapa dia pun, tapi dia ni sanggup. Ara'aita, tak tengok ke pelik dia ni, jahat dia ni. Tapi orang sembahyang pun pergi kacau. Ara'aita in kana 'alal huda, mu yang kacau, yang sekat Muhammad nak sembahyang. Bagaimana kalau Muhammad ni betul-betul berada di atas petunjuk Tuhannya? Au amara bit taqwa, dia menyuruh orang buat perkara yang takwa, perkara yang baik, takut pada Allah. Patut ke mungkin sekat dia semayang? Patut ke mungkin kacau dia semayang? Ara'aita, Allah Ta'ala tanya Nabi Muhammad balik, apakah engkau tidak hairan wahai Muhammad? In kadzdzaba wa tawalla, orang yang macam ni, sekalipun dia tahu mu betul, dia tetap mendustakanmu dan berpaling daripadamu. Alam ya'lam bi anna Allah yara, orang ni tak berani kacau tak wi semayang ni, tidakkah dia tahu Allah, Tuhan yang mu sembah dia, semayang dia tu, melihat perbuatan ni tu? Dia tak sedar ke Tuhan tengok? Tidak tahu ke Tuhan tu akan lock saja orang yang kacau hamba yang menyembah dia? Berkenaan dengan perkara ini, Ibnu Jarir At-Tabari membawa dalam tafsirnya dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala Abu Jahlin, kata Abu Jahal. Abu Jahal ini gelaran, laqab, makna bapak cerdik. Bapak jahil. Nama asal dia Abul Hakam, bapak cerdik. Abu Jahal nama dia Amru.
ataupun Hisham ataupun Umar, ada 2-3 nama. Ini nama dia, nama Abu Jahal. Tapi kalau orang dia Abul Hakam, bapak cerdik. Kenapa digelar begitu? Dalam mesyuarat Darun Nadwah, padang dia cakap idea dia, fatwa dia, orang dengar belaka. Orang ada masalah itu ini pergi jumpa dengan Abu Jahal, minta fatwa. Abul Hakam. Rasulullah tukar nama dia. Bapak bijak apa? Sembah batu. Abu Jahal, bapak jahil dia ni. Tukar nama dia bila reti bahasa. Satu hari Abu Jahal mari dekat awak-awak dia dekat Darun Nadwah ni, tempat mesyuarat ni. Dia kata, hal yu'affiru Muhammadun wajahu baina azhurikum. Dia kata, hari ni Muhammad bubuh dak dahi dia tanah kat Kaabah tu. Hari ni Muhammad mayang dak hari ni. Kalau kita Muhammad mayang dak hari ni. Abu Jahal dia tak kali diri maruh Nabi. Kata Muhammad, mu jangan mayang sini. Kihimu semayang, habis orang terfitnah. Orang termakan. Karena sifat-sifat sembahyang itu sendiri menyebabkan manusia berfikir semula bagaimana terasa beribadatnya dengan gerak-geri salah berbanding dengan sembah berhala yang mereka sedang buat. Berdirinya, rokoknya, sujudnya, berasa. Maka dia marah. Dakwi Nabi semayang. Dan pokok dia acak repot. Kata Abu Jahal, Abu Hakam, Muhammad buat perangai pula main semayang tengah-tengah tu. Bulan-bulan kita sekap, kita duduk ronding dengan pak dara dia, ronding dengan anak beranak dia, suruh dia berhenti dakwah. Dia wadah erti bahasa, dia semayang bodoh begitu dia. Kali tu Abu Jahal mari angin seh dia. Dia kata, Muhammad mayang tak ini? Qalu na'am. Dia kata mayang. Qala, kata Abu Jahal, wallati wal uzza, demi berhala Allata dan al-Uzza, la in ra'aituhu yusalli kadhalik, kalau aku tengok dia semayang sekali lagi, la ata'anna ala raqabati, sedang wali tengah sujud tu, aku gikar dengan kaki aku atas tekak dia. Walau afiranna wajahu fitraq, kata aku kayaknya. Oh, dia bagi cakap sembang. Pas aku kar, aku kayaknya. Yang muka dia ganyah atas tanah. Ni hak suding kata ada something kita nak buat pajak gantung. Ni kira dia je. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu hari Nabi tengah semayang sungguh dia pun mari. Wa huwa yusalli, Nabi tengah semayang. Liyata'a ala raqabati. Dia mari nak tok kaki dia atas kok Nabi masa Nabi tengah sujud. Kerana dia supah dah, komang dia. Dia supah dah. Aku kali ni aku supah. Kalau Muhammad semayang kau, sedang nak dia sujud tu, kau aku nak ubah kaki atas kok dia. Pasal aku nak gini. Fama faja'ahu minhu illa wa huwa yanqisu ala aqibai wa yattaqiya bi yadai. Dak lama. Balik mula, balik kau stang tangan buat gini. Macam ada benda depan dia. Faqila lahu malak. Orang tu Abu Jahal, mana boh? Mana tak jadi gini? Tak jadi diri. Gostang lagi pula. Faqala inna baini wa bainahu khandaqan min nar. Tengah-tengah aku nak pergi buat benda yang aku kata tu, di antara aku dengan dia dihalang oleh parit yang ada api yang menyala-nyala. Wa haulan, dan ada banyak perkara yang mengerikan. Wa ajnihah, dan ada sayap-sayap yang berterbangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ke Nabi Rasulullah. Tanya Rasulullah mayang ni Abu Jahal mari nak terkang, lepas tu tak jadi. Dia kata ada parit, nampak ada sayap-sayap. Nabi kata, "Lau dana minni laqtatafathu al-malaikatu udwan udwa." Kalau dia mari dekat, nescaya malaikat akan cabut anggotanya satu demi satu. Sekates-sekates malaikat cabut. Mujur dia gostang. Nabi kata, "Tidak boleh tengok hari ni." Awak manifesto nak genyeh. Nabi kata sebaik dia tak pergi. Kalau dia pergi, sekates-sekates malaikat cabut. Qala, kata apa nama ni Ibnu Jarir, wa anzalallah
Lalu Allah menurunkan ayat, la adri fi hadithin Abi Hurairah amla, aku tak tahu sama ada kataan ini Abu Hurairah kata ke ataupun orang lain kata. Lalu Allah Ta'ala turun ayat Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Siapakah habis ayat? Ada muka Abu Jahal. Maka oleh kerana itu, dalam ayat ini Allah Ta'ala nak menunjukkan bagaimana jahatnya Abu Jahal. Bahkan akan ada orang sampai hari kiamat macam ini, sekat orang nak semayang, halang orang nak menyembah Allah. Dan seperti mana Allah Ta'ala berjanji ugut macam ni ke Abu Jahal, sebanyak mana orang buat perangai macam ni, itulah juga ugutan dia. Tunggulah malaikat mari cabut sekadar-sekadar. Kalau tidak atas dunia kau akan lakukan kubur kiamat esok. Dan Al-Allamah Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitab Tafsir Al-Munir ketika membicarakan ayat ini membawa dua cerita yang agak menarik untuk dikongsikan bersama. Yang pertama, ruwiya anna Aliyan radhiyallahu anhu ra'a fil musalli aqwaman yusalluna qabla salatil Eid. Diriwayatkan satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika mana semayang raya. Hari itu semayang raya, hari itu padang, dia raya acak dah benda ni. Nabi semayang di masjid Nabi ni, Masjid Madinah, Masjid Nabawi ni, pahala semayang dia ratus ribu, mengalahkan fadilat semayang kat lain. Malaikat semayang di Masjidil Haram. Semayang Masjidil Haram di Mekah nombor 1 paling besar pahala. Nombor 2 Masjid Nabawi. Bulan-bulan begitu Nabi tinggal sejik dia pergi semayang padang, semayang raya. Kita suruh Tok Guru Haji Biding je tak tahu nombor berapa. Nombor 7 juta kali dalam masjid-masjid. Tamu tu baik nak main raya dalam masjid kau. Ini antara sunnah yang mesti dibuat balik. Dibuat balik. Bila-bila tak tahu dah, agak-agak marilah satu hari nanti. Kerana ini bagaimana hari raya ni, setelah mana orang Islam puasa, dia menunjukkan syukur dia, gembira dia dengan hari raya dia, dengan cara dia berdemonstrasi beramai-ramai, berhimpun beramai-ramai semayang raya padang. Zaman Sayyidina Ali hari itu, ketika nak semayang raya, Sayyidina Ali tengok ada orang semayang sunat sebelum semayang raya. Faqala, Sayyidina Ali pun kata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Ai dak kena puak demo orang tu sembahyang sunat dulu belum malam raya. Kerana aku tak pernah tengok Nabi SAW ada sembahyang sunat sebelum sembahyang raya. Nabi mari-mari sembahyang raya lalu, tak ada sembahyang sunat. Tak kena buat. Faqila lahu, lalu orang anak murid dia dengar, dia berkata, ala tanahahum, lepas tu lagu mana boh nak suruh kita pergi sekat dia, suruh tahan ni jangan mayang. Sayyidina Ali kata, akhsha an adkhula tahta qawlihi ta'ala, jangan sekat dah dia mayang dah nak buat mana. Papa mayang kat gigi kita royak. Hak di tengah mayang dah jangan sekat. Kerana aku bimbang teringat firman Allah Ta'ala, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau hairan melihat tegamuknya satu orang menghalang hamba Tuhan yang sedang bersolat? Aku takut termasuk dalam ayat ni. Maka biar dia mayang, biar dia sudah dulu. Pas sudah kita royak ke dia, kita royak ke dia. Ini macam mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memahami al-ibrah bi'umumi lafzi la bi khususi sabab. Quran diambil pengajarannya secara umum, walaupun ceritanya khusus Abu Jahal. Tapi jangan ingat Abu Jahal saja. Siapa dia buat perangai Abu Jahal, jadi juga aku takut buat perangai Abu Jahal ni aku tak mau. Sayyidina Ali kata. Yang kedua, kata Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, wa akhadha Abu Hanifah minhu hadha al-adab al-jamil hina qala Abu Yusuf ayaqulu al-musalli hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' Allahumma ighfir li, faqala yaqulu rabbana lakal hamd wa yasjudu wa lam yusarrih bin nahyi 'anid du'a. Kisah kedua Imam Hanafi. Kaku Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi
Satu hari anak murid dia tanya, anak murid nama Abu Yusuf, kata, Tok Guru, boleh tak satu orang bila dia semayang, Sami Allahu liman hamidah, dia pun baca Allahumma ghafirli, boleh ke tak boleh? Imam Hanafi kata, lepas Sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana lakal hamdu, lepas tu sujud. Imam Hanafi dah kata tak boleh baca Allahumma ghafirli, kerana dia tidak tambuh menyekat apa saja bacaan untuk orang sebut pada Tuhannya ketika mana dia semayang. Walaupun sunnah Nabi-nya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dah dikata Allahumma ghafirli, lagu mana Tok Guru? Sami Allahu liman hamidah, Allahumma ghafirli, lagu mana Tok Guru? Imam Hanafi dah kata tak boleh. Dah kata boleh. Royak hak kena bacanya hak ni. Sebagai adab. Kerana bimbang termasuk dalam ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kena bahasa Arab, shalla ni juga maknanya doa. Shalla makna doa. Tidakkah kau hairan wahai Muhammad melihat seorang yang menghalang hamba-Mu tatkala dia sedang berdoa? Takut masuk bawah ayat ni. Maka Imam Hanafi berjawab gitu. Kata para ulama, ayat-ayat yang dibacakan saat ni sekalipun turun tentang Abu Jahal ataupun batang tubuh Abu Jahal, tetapi hendaklah kita memahami sesiapa saja yang menghalang manusia daripada melakukan taat pada Allah, maka dia bersekutu dengan Abu Jahal dalam perkara ini. Tiap orang nak buat benda baik, ketaatan, ikut cara Nabi SAW aja, dia nak buat, kita pergi sekak, maka kita macam Abu Jahal juga. Tak kira hak nama baik, kerja baik Muhammad aja tu nama semayang, nama sedekah, nama perjuangan Islam, nama tak boleh sekak. Jangan disekak. Kalau kita sekak, kita macam Abu Jahal juga. Dan kita kena ingat, alam ya'lam bi anna Allah yara. Mu tak ingat ke Tuhan tengok? Allah tengok. Orang ni dia nak semayang untuk siapa? Untuk Allah. Fahmu pergi halang. Ingat Allah nak saja. Orang ni sedang puasa, misalnya kata puasa. Kerana turut yang Allah Ta'ala suruh. Fahmu sekak dia puasa. Patut Allah nak tengok saja. Muskak dia. Orang ni nak buat itu, nak buat ini, ya Allah Ta'ala suruh. Mu pergi sekak. Lepas tu mu ingat Allah Ta'ala akan tengok saja. Lok saja. Takkan lok saja, tengok saja. Lepas tu, kalla. Sekali-kali kami tidak akan lok saja. La illam yang tahila nasfa'an bin nasiyah. Demi sesungguhnya sekiranya dia tak nak berhenti daripada kerja jahat ini, halang orang buat benda yang aku suruh ini, akan aku sentap ubun-ubunnya. Maknanya matilah aku tarik ubun-ubun biar mampu. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, itulah ubun-ubun pendusta lagi berdosa, kerana menyekat orang buat benda Allah Ta'ala suruh. Kalla, jangan ingat kami akan lok saja. Kalau tidak berhenti, kami akan dicabut ubun-ubun. Seko kami dicabut ubun-ubun. Al-Imam Al-Bukhari dan Tirmizi serta An-Nasa'i dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kata Abu Jahal dalam hadis yang lain, la in ra'aitu Muhammadan yusalli 'inda al-Ka'bah la ata'anna 'ala 'unuqihi fabalagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la in fa'al la akhadhathu al-malaikah. Satu hari Abu Jahal cakap keras. Abu Jahal kata, kalau aku tengok Muhammad semayang kat Kaabah terang-terangan depan orang ramai sekali lagi, aku nak girit atas kok dia. Bila sampai ke telinga Nabi kata apa? Silakan. Buatlah. Girit lah, girit. Kalau dia girit, nescaya malaikat akan tarik ubun-ubun pada mampus situ je. Tak ada pergi kat aku, nak kena aku. Mampus situ je. Faliyad'u nadiyah, tatkala itu biarkanlah dia memanggil kumpulannya untuk menolongnya. Kalau dia rasa tak puas hati, kalau Nabi kata kalau mu rasa berani Abu Jahal, buatlah. Kalau mu orang musuh-musuh Allah berani nak buat jahat pada orang yang nak buat benda Allah Ta'ala suruh, sila buatlah. Tapi Allah Ta'ala akan hukum kamu. Dan kalau mu rasa nak tangguh juga, faliyad'u nadiyah, panggil kawan-kawanmu, panggil saing-saingmu, asko-askomu, mari sekak, mari tolongmu. Sanad'u zabaniyah, ketika kamu panggil kawan-kawan kamu, kami akan panggil zabaniyah. Zabaniyah ni malaikat yang paling samsing sekali di antara malaikat-malaikat.
ganah sekali. Kataan zabaniyah ini, zabana yazbinu, makna dia langgur. Zabaniyah, kami akan panggil malaikat kami, kerja dia langgur je. Dia apa? Malaikat. Ada riwayat mengatakan zabaniyah ni lah malaikat yang jaga api neraka. Wal'iyadzu billah. Jaga bila mana orang nak tubik. Bila orang panas ni, khabak nak tubik ni, dia jom, tak ada, masuk. Nak tubik, suruh masuk balik. Nak tubik, suruh masuk balik. Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullah mengatakan, ini adalah mukjizat. Tatkala ayat ni turun, ayat ni cabar. Abu Jahal, kalau ayat mula-mula Quran macam Iqra ini adalah ayat yang benar-benar canggih dan penuh dengan mukjizat. Kalau Abu Jahal rasa dia best sangat, dia gagah sangat, faliyad'u nadiyah, panggil bobok dia. Waktu baik bobok dia untuk menyekatmu, untuk kenak kamu, hai Muhammad, panggil ramai-ramai, sekatmu sembahyang. Waktu baik bobok dia belakang. Kalau di waktu baik, sanad'u zabaniyah, kami akan waktu baik zabaniyah. Masa tu kata Imam Fakhrul Razi, punya debai Abu Jahal dengan puak-puak dia, Nabi seorang koteng-koteng, tak berani tubik. Dia tak berani juga. Kalau betul dia gagah sungguh ketika tubik ayat ni, faliyad'u nadiyah, panggil bobok-bobok lagi tubik. Sanad'u zabaniyah, kerana kami nak ada dengan dia zabaniyah, adu dengan dia zabaniyah. Fakhrul Razi tidak tubik. Kalau tubik, tak ada cerita Abu Jahal, cerita martabak pula. Abu Jahal jadi martabak, tapi tak tubik. Tu cerita panjang sikit, mampu perang Badar gitu. Lepas ada tu. Dan itulah maknanya ayat ni beri semangat pada orang Islam. Jangan takut, jangan peduli apa-apa nak buat benda Allah Ta'ala suruh. Kalau nak panggil puak dia, kita ada puak kita. Dia boleh senara puak dia nama apa pun. Puak kita sanad'u zabaniyah, kami waktu tubik malaikat zabaniyah untuk lawang dengan dia, ajar dia. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Justru jangan sekali-kali engkau tunduk dengan halangan yang seperti ini, wahai Muhammad. Maka teruslah sujud, yakni bersolat. Waqtarib, dan tetaplah mendekatiku. Jangan peduli dengan dia. Semayang suruh, wahai Muhammad. Jangan takut apa yang dia tak berani. Dia mulut je kerah, dia tak berani. Kalau dia berani, dia buat dah. Maka oleh itu, la tuti'hu, jangan dengar dia, jangan taat ke dia. Wasjud, sujudlah. Waqtarib, dan dekatkanlah diri pada Allah Ta'ala. Tutup ayat ini dengan awalnya dibuka dengan ilmu, suruh belajar, suruh membaca. Tutup dengan sujud dan mendekatkan diri dengan Allah. Gabung jalin dua awalan dan hujung ini menunjukkan apa dia? Belajarlah ilmu yang hujungnya membawa kamu sujud dan mendekatkan diri pada Allah. Kalau tak ada, jadi macam Abu Jahal. Sama ada hanyut dengan sebab jahil, ataupun hancur dan musnah dengan sebab ilmu yang Allah Ta'ala beri tak ada beri manfaat di masa. Ilmu sekadar ilmu untuk cari harta je, banyak harta je. Tapi nak mendekatkan dengan Allah, tak ada ilmu itu, jangan. Dan ditutup dengan sujud untuk rakyat semayang. Wasjud maknanya, hey Muhammad, semayang. Dapat berayak sujud. Ini dipanggil dalam bahasa Arab majaz mursal. Saya buat contoh semua kan. Hak mudah kita nak erti. Tahlil. Main kita pergi tahlil, Allah ajak kita tahlil. Tahlil ni dalam bahasa Arab maknanya la ilaha illallah. Bila kita pergi ke majlis hak dipanggil tahlil tu, kita tidak berjumpa dengan la ilaha illallah kecuali nak habis dah. Siapa-siapa kat tahlil ni, dia tak la ilaha illallah lalu dia baca Fatihah dulu, qul huwallahu lah, qul a'udzu lah, apa ni, alif lam mim ni. Bila la ilaha illallah ni sama naik dengan bunyi pinggang belakang, tang kalau nak habis tu la ilaha illallah, sama naik. Maka diambil nama satu hija dalam banyak-banyak hija itu untuk beri nama pada semua hija.
Hijrah yang ada baca Fatihah, baca kuliah, baca Qur'an, baca ni. Nama apa hijrah ni? Tahlil. Padahal tahlilnya mujung tak ambil itu. Juga ni. Jangan peduli dia Muhammad. Wasjud. Sujudlah. Makna sujud. Semayanglah. Dia ambil salah satu hijrah dalam semayang itu sujud untuk beri nama bagi semua semayang. Kerana apa? Kerana dalam semayang sujudlah hak spesifik sekali. Barangkali omong-omong hidup kita rajin pernah kena berdiri kerana satu orang mari kat kita kena berdiri katak kerana bos kita ke apa. Rajin-rajin omong-omong hidup, rajin kita rokok ke orang, jumpa ngejepung kita tidak tahu, mungkin rajin betul tak betul kerjaan kita tunduk ke jepung tu nombor 10. Tapi sujud tak rajin ke orang lain. Allah Ta'ala seorang dia ajar orang lain sujud ke orang lain, tak rajin. Agak-agak, dan itulah sepatutnya yang berlaku. Semua kita ni, kita hanya pernah hui dada ni tanah untuk Allah saja, tak pernah hui orang lain. Dan dia lah rukun sembahyang yang paling istimewa sekali, itu sujud. Dalam hadis Nabi kata, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa ahabbahu ilaih jabhatuhu fil ardi sajidan lillah. Waktu seorang hamba paling hampir dengan Tuhannya dan yang paling Tuhannya kasih adalah ketika mana dahinya berada di bumi dalam keadaan dia sujud pada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidan fa aktsiru du'a. Waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika mana dia sujud, maka perbanyakkanlah doa ketika mana kamu sujud. Maka sujud dengan makna bersembahyang, bersolat. Baik itu bila kita sujud, kita baca doa, kita baca subhana rabbiyal a'la, kemudian kita baca macam-macam doa. Sama doa Nabi aja ataupun doa kita sendiri. Lah hadis Nabi kata, ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Ketika mana rukuk, agungkanlah Tuhanmu. Wa ammas sujud, ketika mana sujud, fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Fa innahu qamina an yustajaba lakum. Karena doa ketika mana sujud sungguh-sungguh layak untuk dimakbulkan oleh Allah untuk kamu. Doa ketika sujud ni paling spesifik sekali. Dan wasjud waqtarib ini ialah tempatnya sujud sejadah menurut jumhur ulama. Mana kalau kita semayang, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kita pun dak rokok, kita pun terus turun sujud sunat, sujud tilawah. Atau baca ni, baca sekarang ni saya baca ni sunat, siapa-siapa saya sendiri untuk sujud, cuma sunat, tak wajib, sunat sujud sejadah. Kerana sabit tempat ini dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Amr bin As yang memberitahu sebanyak 15 tempat dalam Quran Nabi suruh sujud, dan salah satu di antara 15 ni ialah sini, wasjud waqtarib, di mana hadis itu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ad-Daruqutni, dan dihasankan oleh Al-Munziri dan An-Nawawi. Jadi habislah surah Al-Alaq. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk saya dan untuk tuan-tuan belaka-belaka semua. Dan rasanya inilah kuliah yang mungkin terakhir barangkali sebelum kita berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan kita cuti kuliah ni, kuliah lain tak cuti, kuliah ni cuti. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.